Assalamualaikum. Hari ni kita nak main buat kesong udeh style kita dia. Cara-cara yang lagu mana tu, mari kita tengok sekali. Lepas tu mari tengok barang kita bakar dah, barang gopo tu dah. Mula-mula bawang putih, cili api merah dah. Lepas tu bawang merah sikit. Lepas bawang merah kuah, lang kuah dah. Lepas tu beras sikit dah, ambil boleh jepuk dah. Lepas tu sebut kunyit. Kalau ada kunyit hidup, pakai kunyit hidup dah. Lepas tu walanah. Lepas tu kakung sikit dah. Biar saya bakar kakung tak apa dah. Lepas tu jangan lupa saya Jawa. Lepas tu kita main blender ya dah. Mula-mula kita buah bawang merah, lang kuah. Lepas tu bawang putih sikit. Lepas tu cili api merah dah. Lepas tu sebut kunyit. Lepas tu kita buat air masuk dah. Air yang ni tak agak sama dengan barang kita nak brand tu dah. Brand kita brand wila air dah, kakah ya dah. Ni. Agak telah air dah ke, kita boleh bekas taruh dulu dah. Lepas tu kita mari tengok kantong topai dia. Buat lagu mana dah. Mula-mula kita buh kakah kita brand masuk dulu. Lepas tu buat air masuk. Air kita basuh blender saat ni dah. Kita tunggu kakah tu masak dulu dah. Mula-mula air gelegak dah. Kita lupa brand beras dah. Kita pergi brand beras mula dah. Kita ambil kuah lain ni kita pergi brand. Saat ni kita lupa Kita brand wila air tu dah. Jangan tak air. Kalau tak air kita makan dia rapah-rapah dah. Agak kita brand sudah dah ke, kita buh masuk dulu dah. Ni kadang ni boleh dah dah. Lepas tu kita tunggu air gelegak dulu dah. Piah nampak video ni jangan lupa tolong tekan like, tekan share. Lepas tu jangan lupa tekan hitam ataupun tekan follow. Agak tak gelegak dah ke, kita tengok kakah ya gopo tu kita bakar dah. Kakah ya ke, saka agak le 3 sudu kita buh dah. Lepas tu batching ni agak ambil nak banyak mana dah. Lepas tu garam ada 3 sudu agak dah. Lepas tu asal Jawa jangan lupa dah, asal Jawa ni agak dah. Kita pun ayak tak kena juga dah. Lepas tu kita buh walanah masuk. Lepas walanah kita buh udeh kita nak buat buh masuk. Udeh ni terkoyak kulit siap dah, biar makan sedap sikit dah. Lepas tu kita tunggu udeh tu masak sikit dah. Jangan masak sangat biar kita makan tak manis kalau udeh tu masak sangat dah. Ni udah tak masak taran ni boleh dah dah. Lepas tu serah kecap pula rasa lah hana dah. Kalau rasa agak tersedak dah dengan mulut kita nak ke, kita berkakung masuk. Lepas berkakung kita katuk api dah. Kita kucai-kucai kakung masak sikit dah. Agak boleh dah ke, tak kak buah makuk dah. Ni kesong udeh kita. Kadang ni tak payah ni. Ni resepi 16 sud setai kita dah. Kalau pion nak terawak boleh kita dah. Lepas tu kita terima kasih banyak dia mau tekan share video ni dah. Kesong udeh kita kadang ni dah siap.